Assalamualaikum. Jumpa lagi di Taman Ekorimba Bukit Hijau, Kedah. Opah ke sini sebenarnya nak melawan ketakutan diri dengan tempat ni. Dulu kan Opah pernah diganggu di sini. Sekarang bila tempat ni dah dibaik pulih, tengok pintu pagar tadi pun dah cantik, kawasan ni pun dah nampak dibangunkan. Opah nak tengok ada lagi tak gangguan yang macam pernah Opah kena dulu. Siapa yang pernah tengok video Opah yang lama, dia tahulah Opah kena macam mana. Sebenarnya Opah berani-berani takut ni. Tapi bila masuk tadi, Opah nampak ada tentera dekat situ. Opah kurang sikit takut dia. Tengok ni, sekarang ni udah ada dibuat tanda macam ni. Dulu sini tak ada. Tempat ni kedai-kedai ni pun dah nampak elok, surau tu pun dah dibaik pulih, dah cantik, tandas pun dah dibaik pulih cantik. Ni tentera ada buat latihan dekat sini. Lagi kuranglah ketakutan Opah, tapi masih melawan ketakutan tempat yang Opah nak pergi nanti. Ini bahagian depan, belum lagi masuk bahagian yang betul-betul tempat Opah terpandang-pandang tu. Ini kami nak masuk. Tapi sayang, tempat ni rupanya dah dipagar. Dah kereta tak boleh masuk terus pergi ke air terjun. Dulu, Opah boleh terus pergi ke air terjun, kereta tu. Jadi, atuk je lah masuk kawasan ni. Tengok, ni semua dah dicat-cat baru. Kalau dulu dia macam, ni pun, bena ni pun macam kabur je. Tu kata dah banyak perubahan lah. Lepas ditutup hari tu, dia baik pulih, bertambah cantik lah. Tapi itulah pula, dah ditutup pagar tu. Langsung tak boleh nak masuk. Aduh, hai. Dulu situ bangunan kosong, tapi dah diruntuhkan, dibuat gazebo macam ni. Ni jalan ni dia tutup di pagar belakang atuk tu. Ini jom kita pergi tengok apa. Air terjun Bukit Hijau. Ni. Dulu beberapa tahun dah tandas semua ada Beberapa tahun, 3 tahun enggak lebih lah. Atuk pernah datang sini. Dulu dekat sini lah kereta boleh parking sebab kawasan ni besar sebenarnya. Kali dia buka atas ni lapang, banyak tempat parking. Itu dia. Licin. Okay. Inilah dia. Sekitar air terjun dia. Lubang menarik. Assalamualaikum. Salah satu batu tu lah yang tempat budak-budak ni duduk. Opah nampak menyerupai sesuatu. Gazebo tu pun Opah nampak dah dibaik pulih, macam dah cantik dah. Ya, gazebo ada. Tuatas ada gazebo. Itu dia. Oh, air jernih. Oh, ini boleh mandi kat sini ni. Wah. Yang ini pula arah ke tempat yang Opah nampak ada gazebo tu. Tapi bila Opah edit video, gazebo tu tak ada. Ada orang pernah tanya Opah berkemping sana, berkemping sini ni tak pernah kena ganggu ke? Kadang-kadang ada komen tu Opah kata Opah tak pernah kena ganggu. Sebenarnya ganggu ni banyak yang Opah kena. Banyak tempat Opah pernah kena ganggu, termasuklah dekat sini. Sebenarnya dekat sini Opah tak nak turun,
Tapi atuk nak pergi juga. Opah tak boleh buat apalah. Opah terpaksa reda ikut. Memang opah nak lawan ketakutan. Tapi tak adalah sampai nak pergi ke tempat yang opah kena ganggu tu. Opah nampak ada gazebo masa opah ambil gambar hari tu lepas Nyabatan ni lah. Nanti kita tengok yang mana satu kawasan dia. Betul-betul ujung kawasan tu. Dekat sini lah dulu opah nampak ada gazebo. Bila tengok kawasan ni dah baru, dah apa semua, ketakutan tu semua hilang. Boleh tengok lagi kiri kanan kawasan ni. Boleh naik atas ni Tengok kawasan air. Cantik pula. Alhamdulillah opah dah dapat melawan ketakutan datang ke sini. Ini bila dah dalam kereta, atuk kata dia nak turun sekejap. Opah ni bagilah sebab dia kata nak turun sekejap. Dia nak tengok-tengok. Opah pesangan dia jangan pergi jauh. Jangan tinggalkan opah seorang. Rupanya dia pergi tinggalkan opah. Allahu Akbar. Nasib bila opah pandang depan opah nampak budak-budak tu. Jadi opah layan kepala opah dengan mandang budak-budak tu. Lepas tu opah teringat atuk seorang masuk hutan tu. Risau. Walaupun hari ni hari Ahad, Kedah kerja. Tapi pagi-pagi lagi belum pukul 9 ada je pengunjung datang lah. Tu dia. Anu dia. Korang tengok di mana atuk tinggalkan opah. Kan tempat yang opah nampak benda tu. Ajar haru betul lah atuk ni. Air terjun. Ni atuk ajak pergi ke atas ni Tengok yang bahagian belakang punya. Opah bukannya berani. Tapi opah ikutkan je lah atuk tu. Kamu perasan tak? Tempat ni dia punya hijau cantik semacam. Memang cantik sangat dia punya hijau. Nampak dekat sini semua gazebo baru-baru. Tapi kalau ikutkan, ada ke orang nak datang kat sini? Macam tempat ni ke dalam sangat. Ini pula sebelum opah pergi air terjun Bukit Hijau tu, opah pergi ke gerai Pak Dan ni nak beli durian. Gerai Pak Dan ni tepi jalan aja, lepas Petronas Padang Rengas. Dia ada jual dekat situ. Dulu opah pernah beli dekat dia. Buah dia elok-elok. Itu opah datang lagi ni nak beli dengan dia. Rupanya buah sekarang ni udah hujung-hujung. Dah tak banyak pun dia kata. Tapi buah masih ada lagi lah. Tapi tak rancak macam mula-mula berbuah lah kata Pak Dan. Opah nak ala ke Gerik akan lalu kat sini juga. Itu yang opah singgah beli tu. Ni ada orang ke dah Pak Dan? Ni ada orang ke dah? Tak, semua ada. Buah kejap. Minum. Lagi sampai lagi. Lah orang mau keluar kebun lah. Pak Padang Rengas. Orang nampak. Walaupun dia dah tak ada lah pengunjung sangat. Tapi rancak dah kurang sikit ni. Tu dia tengah milih-milih lah nak bagi opah. Jadilah 3 biji. Jadi ingat malam. Yelah banyak pemikiran. Berniaga. Ni lah 3 biji dapat. Besar-besar ni.
Opah tanya berapa, dia kata ambil je lah, dia bagi. Alhamdulillah. Atuk tahu buah durian yang Pak Dan ni elok. Jadi bila Atuk jumpa masjid yang ada kemudahan untuk musafir, Atuk singgah. Lepas tu dia belah durian tu. Dia nak makan, dah tak sabar katanya. Opah biarkan je lah, sebab orang dah nak makan. Takkan kita nak halang-halang. Lagi kita berjalan pula tu. Pak Dan balik ni. Oh. Ya, betul. Ya. Pak. Alhamdulillah Pak Dan. rezeki. Apa dah? Alhamdulillah koma oi. Belah-belah buah dia elok berbenar. Kuning pula tu ha. Dah penghujung kan? Telok. Tebal isinya koma oi. Manis pula tu. Opah boleh makan 2 ulas aja. Sebab makan 2 ulas pun dah puas. Ini Masjid Al-Hamidah. Jalan dari Kuala Kangsar pergi ke Great. Dekat sini dia ada ruang untuk musafir. Ini Opah jumpa subscriber Opah sebelum Opah pergi ke kedai Pak Dan tu. Alhamdulillah jumpa lagi Opah dengan subscriber di Padang Rengas, Kuala Kangsar, Perak. Sebenarnya jumpa subscriber ni pun rezeki juga. Ni Atuk ndak juga bergambar. Ambil lah gambar. Tengok betapa happynya Atuk jumpa subscriber dia. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.